my way untuk pergi beli barang-barang nak buat kuih raya. Hari ni dah puasa ke 28. Baru nak buat kuih raya sebab I got a lot of assignments to settle down. Lepas beli barang buat kuih, nak pergi Tunas Manja sebab nak beli barang nak buat berbuka hari ni. Korang boleh dengar tak lagu raya belakang? By the way, this is first time korang tengok aku drive. Aku sorang-sorang, tak ada orang ikut aku. Biggest flex. So sekarang aku in charge untuk buat buttermilk. Kita orang nak buat buttermilk king crab dengan lobster. I don't think lobster. Ini terjadi sebab adik aku yang nak makan. Si bongsu yang nak makan. Kita dah kukus dah king crab, lobster kita dah bakar. Sekarang nak buat kuah buttermilk sekejap. So kita in charge buat kuah tu. Lain dah settle. Aku baru lepas buat apa nama? Benda tu burnt cheesecake sebab abang aku nak makan burnt cheesecake. Hello guys. Buttermilk lah. Adik jangan duduk sini. Sekarang kita dah settle yang dalam rumah. Tunggu letak air batu je. Air dengan goreng mantap. Kita nak tunjuk awak